Dalam rancangan ini, pembiayaan akan berbentuk equity dan bukan pinjaman. Pembiayaan equity ini akan disediakan dengan profil risiko pelaburan modal teroka. Ke arah ini, dana inovasi mudarabah dengan peruntukan sebanyak 500 juta ringgit akan diperkenal bagi menyediakan modal berisiko kepada syarikat modal teroka kerajaan. Bagi merapatkan jurang pembiayaan antara pengkomersialan peringkat awal dan pembiayaan modal teroka bagi produk teknologi tinggi, kerajaan akan menubuhkan dana perkembangan perniagaan dengan peruntukan permulaan sebanyak 150 juta ringgit. Matlamat dana ini bertujuan menyokong syarikat sehingga mereka dapat menjana nilai komersial yang secukupnya bagi menarik pembiayaan modal teroka dan sumber pembiayaan lain. Kita sedar ramai usahawan telah gagal kerana terkesan oleh risiko perniagaan di luar jangkaan. Adalah merupakan satu tragedi jika seorang usahawan yang berkaliber dan berwibawa tidak diberi peluang kedua untuk bangkit semula dan menjadi usahawan yang berjaya. Kita juga sedar banyak individu, perniagaan dan inisiatif inovasi yang telah gagal kali pertama tetapi mampu berjaya kembali kemudiannya. Justru undang-undang kebankrapan akan dipermudah untuk menyokong budaya mengambil risiko terhitung atau calculated risk, menghapuskan stigma kegagalan dan membenarkan usahawan berkaliber lagi wibawa yang gagal untuk kembali aktif. Tuan Yang Di-Pertua, RMK 10 akan terus memberi tumpuan kepada penyediaan prasarana untuk menyokong pertumbuhan negara di samping memastikan kesejahteraan segenap lapisan rakyat. Pelaksanaan projek jalur lebar berkelajuan tinggi akan meliputi bandar-bandar besar, kawasan pertumbuhan ekonomi utama dan kawasan industri. Usaha ini akan dilengkapi dengan jalur lebar untuk orang awam yang akan memberi liputan ke kawasan pinggiran bandar dan luar bandar. Bagi penduduk di luar bandar, perkhidmatan rangkaian akses pada jalur lebar akan disediakan melalui prasarana tanpa wire dengan pakej mampu langgan yang pelbagai. Pembangunan rangkaian pengangkutan multimodal yang lebih luas dan efisien juga diperlukan untuk menyokong pertumbuhan negara. Antara projek utama yang sedang dilaksanakan termasuk lebuh raya Pantai Timur dari Kuantan ke Kuala Terengganu dalam fasa kedua yang akan disiapkan dalam tempoh rancangan ini dengan kos sebanyak 3.7 bilion ringgit. Lebuh raya tersebut juga akan dihubungkan ke Pelabuhan Kuantan yang akan dinaik taraf. Ini akan menyumbang kepada pertumbuhan Pantai Timur di samping meningkatkan jalan raya ke pendalaman seperti jalan raya menghubungkan Kuala Lipis ke Cameron Highland dan dari Jerantut ke Sungai Lembing. Selain daripada itu, projek membina landasan elektrik berkembar dari Gemas ke Johor Bahru dengan kos anggaran sebanyak 8 bilion ringgit akan dilaksanakan sebagai pelengkap pada sistem landasan elektrik berkembar dari Padang Besar di utara ke Johor Bahru di selatan. Projek lain pula melibatkan loji rawatan kumbahan yang menggunakan teknologi hijau di lembah pantai Kuala Lumpur dan kemudiannya akan diperluaskan ke seluruh negara. Tuan Yang Di-Pertua, dalam rancangan ini, bekalan tenaga juga akan terus diperkokoh ke arah mewujudkan pasaran yang lebih kompetitif dan mengurangkan tanggungan subsidi tenaga secara berperingkat-peringkat. Dasar baru tenaga yang telah dikenal pasti 5 pendekatan, yakni pertama, merasionalkan harga tenaga, mengambil kira faktor pasaran secara berperingkat selaras dengan kedudukan ekonomi semasa negara serta kemampuan rakyat. Kedua, pembangunan bekalan tenaga secara lebih strategik dengan mempelbagaikan sumber tenaga
termasuk sumber tenaga boleh diperbaharui. Tenaga nuklear juga akan dipertimbangkan sebagai tenaga alternatif. Ketiga, meningkatkan pelaksanaan inisiatif kecekapan tenaga di sektor industri komersial, kediaman dan pengangkutan. Keempat, menambah baik tadbir urus bagi menyokong peralihan kepada prinsip pasaran serta mewujudkan mekanisme penyaluran bantuan sosial kepada golongan berpendapatan rendah. Dan kelima, memastikan dasar baru tenaga dilaksana berdasarkan pendekatan bersepadu dalam tempoh yang ditetapkan supaya matlamat jaminan bekalan tenaga akan dapat dicapai. Seterusnya, pembangunan ekonomi wilayah akan memberi tumpuan kepada sebilangan kluster perbandaran berdensity yang berteraskan industri bernilai tinggi untuk menarik pelaburan dan tenaga kerja mahir. Langkah ini bertujuan menjadikan beberapa bandaraya di Malaysia sebagai destinasi tarikan baru kepada pelabur dalam industri berteknologi tinggi serta tenaga kerja berbakat dan berpengetahuan. Pendekatan pembangunan berasaskan kluster dalam koridor akan memanfaatkan potensi dan sumber yang ada bagi menjadi pemangkin pada pertumbuhan koridor berkenaan. Pembangunan kluster akan ditumpukan kepada sektor-sektor terpilih dengan mengenal pasti aktiviti dan pelabur utama termasuk GLC dan syarikat swasta untuk menerajui kemajuannya dalam pembangunan koridor berkenaan. Kemudian, pembangunan kelompok-kelompok ini di seluruh bandar di Malaysia dijangka akan diintegrasikan supaya kawasan-kawasan pinggir bandar dan luar bandar yang mengelilingi bandar-bandar tersebut ini akan mendapat manfaat secara langsung. Aspek seterusnya, enterprise kecil dan sederhana atau SME memainkan peranan penting dalam menerajui pertumbuhan ekonomi negara. Kerajaan akan terus menyokong pembangunan SME termasuk syarikat-syarikat kecil yang masih di peringkat awal untuk berkembang sehingga ke tahap global. Di samping itu, kita juga perlu menggalakkan SME asing untuk bekerjasama dengan SME tempatan supaya sama-sama mendapat manfaat daripada peralihan teknologi dan membuka pasaran yang lebih luas khususnya dalam sektor teknologi moden. Untuk memastikan SME mendapat akses yang mudah kepada kemudahan pembiayaan, kerajaan telah menyediakan skim jaminan modal kerja berjumlah RM7 bilion dan skim jaminan penstrukturan semula industri berjumlah RM3 bilion. Hal ini telah saya umumkan di bawah pakej rancangan ekonomi kedua. Keseluruhan RM7 bilion di bawah skim jaminan modal kerja telah pun diluluskan. Memandangkan sambutan kepada skim jaminan modal kerja amat menggalakkan, kerajaan akan menambah RM3 bilion lagi, menjadikan jumlah semuanya kepada RM10 bilion. Di sudut ini, kerajaan sedar bahawa terdapat SME tempatan yang telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa tetapi menghadapi masalah untuk bertapak di pasaran domestik. Terdapat juga SME telah memperolehi pengiktirafan tempatan atau anugerah antarabangsa dari segi kualiti dan inovasi. Sehubungan itu, SME tersebut akan dipertimbangkan akses green lane atau keutamaan dalam proses bidaan perolehan kerajaan maupun syarikat berkaitan kerajaan. Di samping itu, kerajaan juga memandang serius terhadap kesediaan kemudahan kredit supaya para usahawan dapat lebih giat lagi menceburi bidang SME. Sehubungan dengan ini, kerajaan sedang mengkaji untuk mempertingkatkan lagi sumber kewangan SME dan agrobank supaya ia dapat memberikan perkhidmatan yang lebih efektif kepada para usahawan SME kelaknya nanti.